والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Bagaimana kita nak mengukur yang kita memang ahli nahwu melalui 3 petak. Jadi ini saya katakan PN. Ingat dalam Quran ada PN kan? Dan kita baru belajar sambung PN minggu lepas. Jadi bila kita kenal itu PN dalam Quran, kita akan baca setiap kata perbuatan itu melalui term-term ini. Kuna dia sahih ke mu'tal, mabni ke murad, madi mudhari' ke amal, mutaaddi ke lazim, mujarrad ke mazid, sulasi, rubai, khumasi atau sudasi, maklum ke majhul. Pattern 3, 4, 6 kita dah belajar minggu 2, 4 ya. Kata perbuatan dalam bahasa Arab ada 3 pattern. Ingat tak? Fa'ala, fa'ala, fa'ilah, fa'ulan. Fa'ala ada 3, fa'ilah ada 2, fa'ulan ada 1. Jumlah semua sekali 6. Boleh? Tak apa, kalau rasa macam keliru tak apa, duduk je, dengar je. Betul. Saya kata begitu tu because kita akan sepulang balik 20 kali lagi, 20 kali lagi. Dengar supaya dia esok saya sebut lagi, dah dengar lagi, sebut lagi, dengar lagi ya, sebut lagi, dengar lagi. Jadi hari ini saya nak clearkan yang PN ni. Lepas tu kita nak tengok dalam Al-Quran. Mabni Kak Yang tak nampak? Kak Yang ni daripada 20 tahun dulu. Kak Yang dia tak ramai. Mu'an mudahati lazim. Okey? Tak nampak ni? Tak nampak? Nanti saya pesan kita boleh? Pesan. Tak faham juga. Tadi banyak soal ni. Ya? Jangan siasati menggurau kalau saya pun nak gurau dulu. Ya? Tadi kena boleh gurau apa? Apa lah? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Ya? Kita akan buat 6 tadi. Jadi bila kita tengok satu-satu kata perbuatan dalam bahasa Arab dalam Quran, dia tidak boleh lari dari 6 tajuk. Ya? Yang pertama kita kata saya atau betul. Yang kedua kita kata mabni atau murad. Yang ketiga kita kata madi mudhari' amal. Yang keempat kita kata mutaaddi lazim. Yang kelima kita kata mujarrad mazid. Ya. Lepas tu yang keenam kita kata sulasi, rubai, khumasi. Itu dia 6 yang asas. Kalau belajar di Azhar dulu pun, inilah 6 benda yang kita nak baca bila kita jumpa satu perkataan perbuatan dalam bahasa Arab. Jadi saya tadi 2 bulan lagi kalau nanti boleh kenal semua ni dalam bahasa Arab. 2 bulan lagi InsyaAllah ya. Saya target 2 bulan lagi. Pasal aku tengok sini, tengok awal baik tu 2 bulan lagi. 2 bulan lagi boleh kenal InsyaAllah. Kita mesti ada target. Target kita 2 bulan lagi. 2 bulan lagi tak kenal, sebulan lagi. Kalau sebulan tak kenal, 4 bulan lagi. Kalau 4 tak kenal, kita ada kelas pemulihan. Sorry tadi kita keluar. Rakaman kita ni first class. Dia macam itu. Ada saya pernah tengok. Yang tak first class ni saya ke Pak. Tak ada dia bukan macam ni. Ya tak? Sabar ya. Nanti saya terangkan sekejap ni sebelum kita habis.
Kita ambil satu perkataan, contoh boleh keluar minta Allah. Dan yang ketujuh ada satu lagi kan? Yang ketujuh ni kita baca dia. Tapi tak payah masuk dalam orang. Contoh boleh yang ketujuh ni. Yang ketujuh membaca. Yang ketujuh membaca perkataan. Mana dia? Oh, kau ni? Boleh kecil kan ni? Tak muat. Dari kita ni? Oh, dia kata bila lah. Jadi kita kecil? Malu baju ni? Kita kecil? Boleh? Ini tak main kan? Tak main mata apa? Ini ke? Mana dia? Ni? Dia dia besar ke ni? Besar. Okey. Okey. Jadi ni nombor 7 ni. Nombor 7 Pak Majul. Okey. Okey. Nombor 8 di sebelah. Nombor 8 pattern. Okey. Nombor 9 bab. Okey. Jadi sebelah. Nombor 10. Nombor 10. Mana maklum? Ada maklum ni? Mana maklum? 7 maklum. Tak ya? Tulis 9. Okey, 9. 9 saja. Tapi kita baca pada 6. Tulis di sini. Okey. Sekarang ni nak tengok dulu ke asal dia dulu yang orang. Tetap kena buat macam ni. Kena buat macam ni, kena buat macam saya buat 3 segi. 3 segi ya. Buat dia model supaya nampak. 3 segi. Jadi tu dah bila bertemu dalam itu ada VM, maka dia tidak boleh lari dari 9 ni. Tapi sebenarnya 9 ni ada 3 outlet. Tapi saya buat tak mudah kan. Kalau balik besi, balik bukan balik nyambung, inilah dia 9 benda. Yang lain-lain tu bunyi untuk detail. Okay. Okay. Isim. Okay. Isim ada yang pertama domain 14. Yang kedua isim nakirah makrifah. Yang keempat muzakkar muannas. Yang kelima mufrad musanna jamak. Dah dengar kan? Persoalan tadi tu. Persoalan bawah. Tak boleh. Okey. Okey. Air. Boleh? Jadi kau belajar dari apa? Okey, saya selesai. Jadi, okey. Boleh? Boleh dulu. Yang pertama domain, yang kedua nakirah makrifah, yang ketiga musanna muannas, yang muzakkar muannas, okay. Yang keempat mufrad musanna jamak. Jamak muzakkar salim itu 41. Okay. Kemudian jamak muannas salim 42, jamak taksir 43. Ustaz tak nampak Ustaz. Tak nampak? Tu untuk operator tak ada. Tu ada? Bawah atas tu jawab muzakkar salim bawah. Oh, dia tak apa lagi. Ya. Sama-sama. Tapi saya suka orang perempuan ni macam tu, dia nak cepat je kan. Pasal tak sabar. Alhamdulillah. Saya suka. Okey, ya. Nampak tak? Maaf, saya. Okey. Sebab dia happy lah. Ya, tak apa-apa.
Betul. Ini boleh. Boleh. Okey. Apa boleh betul kan? Ni. Sorry saya jamak muannas salim jamak taksir tulis nombor 16. Okey. Apa? Lepas tu sorry saya muannas salim jamak taksir isim jamak, isim mustaq, baru isim fa'il. Sama tak? Itu dia bila kita jumpa isim. So sekarang ni nak ambil haram tak? Kita dah ambil haram. Sekarang ni belum lagi. Tak nampak. Ini isim fa'il. Jadi ini nama-nama isim tulis balik. Yang pertama domain 14 itu isim, yang dua nakirah dan makrifah, yang ketiga muzakkar dan muannas, yang keempat mufrad, musanna, jamak. Kemudian 41 jamak muzakkar salim, 42 jamak muannas salim, 43 jamak taksir. Dalam kurungan jamak taksir ada 16. Lepas tu isim jamak nombor 1, 2, 3, 4, 5 isim jamak dan isim mustaq. Nombor 6 isim fa'il. Isim fa'il. Okey. Apa kita ada masa lagi yang sama. Yang suka-suka tu partner dia. Yang suka-suka tu dia pilihan. Tak ada A B. Yes. Macam domain ada 14 tak pilihan. Kemudian nakirah sama ada nakirah atau makrifah. Okey. Sekarang ni boleh? Tak boleh salah satu puji bismillahirrahmanirrahim. Okey, alif ni saya kita dulu dan kita alif lam mim la ilaha illa wal qayyum. Okey. Nasal. Nasal. Apa dah nasal? Kata saya. Kan? Nasal ni nasalah. Ingat. Nasalah. Alaikan kita. Ya. Tuan-tuan tengok nasalah Al-Kitab. Senang je. Okey. Jangan kata sama. Pelan-pelan ya. Okey. Ingat saya beritahu dulu. Ingat saya jumpa kita baca awal-awal 30 lepas. PL dalam Al-Quran dia ada 3 pattern. Nazalah. Nazalah 3, asas 3. Asas ada 3. Ni nazalah. Nazalah jadi dia turun sendiri dari dekat atas turun bawah. Nazalah. Okey. Kena ada muka mana? Nah, ya. Hari ni daripada dulu kita dapat buat ni kata. Kalau nazala dia akan jadi macam ni. Betul? 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 Ini yang kita dapat tadi ni betul. Nazalah. Betul? Tulisan sebenarnya ini Nazalah. Berapa huruf ni? Ya. Kalau 4 huruf, dia kalau ini dia kata, kalau ini kalau
macam ni dia kata mujarad. 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 Nama dia mujarad. Mujarad nama dia asli. Asli. Ini asli. Fi'il asalnya aslinya 3 huruf. Asli. Dia bila tambah 1 huruf dah tak asli. Bila tambah lagi 1 huruf tak asli lagi. Dia boleh tambah 3 huruf ke atas 3. Jadi bila tak ada tambahan apa, nama dia mujarad. Nama dia mujarad. Bila dia sudah tambah 1 zat yang tambah 1 lagi zat, dia punya bunyi nazalah. Ini nama dia mazid. Ini nama dia betul mazid. Mazid ni tambah. Jadi fi'il ini fi'il mazid, bukan fi'il mujarad. Jadi kalau fi'il mazid, nama apa dalam fi'il? Ya? Nama dia. Betul, sama. Maknanya fi'il ni, anda fi'il ni tidak mujarad, dia mazid. Dia pilihan kan? Ada mujarad, mazid, yes. Ada mujarad, mazid. Dia bagi 2 pilihan. Mujarad, mazid. Kalau tak mujarad, mazid. Betul tak? Sekarang boleh? Mazid itu tambah. Dia tambah daripada 3 jadi 4. Bila dia tambah kepada 4, maknanya dia punya makna dah double. Nazalah artinya menurunkan. Kalau nazalah turun sendiri, nazalah menurunkan. Nazalah menurunkan. Jadi kalau dia bila menurunkan, fi'il ni dia fi'il transitif. Transitif. Dalam bahasa Inggeris kita kata fi'il transitif. Fi'il transitif. Dalam bahasa Arab kita kata fi'il muta'addi. Kalau muta'addi nama apa? Jangan dalam hukum dia. Nama? Yes, nama. Okey. Okey, pelan-pelan ya. Okey, ikut tadi. Tak ikut. Ada sikit je. Sikit. Ya, rasanya. Ya, tak apa. Jangan risau. Akan repeat berpuluh kali kan. This is for the first time. Don't worry. Jangan risau. Ini bila kita jumpa fi'il Al-Quran, kita tahu dia sahih atau salim. Okey? Ya? Dia ada 9 nama lah. Jadi hari ini tuan-tuan, ini saya terang sekarang. Nazalah asalnya 3 huruf. Pattern dia fa'ala tu lah ni. Maknanya dia turun. Dia turun sendiri. Kalau dia tambah zat lagi 1, tambah ain pada nazalah, jadi nazalah bacaan dia tasdid, artinya menurunkan. Jadi fi'il ini sudah jadi fi'il mazid. Fi'il mazid. Fi'il mazid. Okey, boleh tak fi'il mazid? Dia tambah berapa ni? Tambah 1. Okey. Jadi nama berapa tadi? Mujarad mazid. Nama 5. Okey, tulis di situ. Letak tulis macam ni. Letak. Oh, pasal pendek. Letak dia macam ni. Ni, nazalah. Okey. Okey. Tapi kita boleh ikut nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun kita boleh ikut kita. Okey, sekarang kita ikut nombor lagi bagus. Ikut nombor lagi tak kena? Boleh? Jadi saya katakan ikut nombor. Okey? Boleh tak? Okey, Ustaz. Sekarang ni ada 2-3 orang kami keliru perjalanan nombor tu ya. Kami tu dah pernah belajar. Nombor tu yang dari catatan mana? Tak ada. Boleh tunjuk tak? Tak ada catat. Ini Ini kita go straight to the
Tak ada dalam cakap. Ini baru. Ini baru. Bukan yang buat. Oh, tak. Itu bila perkataan bercantum dengan domain. Okay. Itu nombor. Yang ni yang nombor 5 ni Ustaz dapat dari mana? Tak ada. Itu Ada, yang Ustaz? nombor. Ha? Dalam kitab lah. Dalam kitab? Kitab mana ni? Dalam kitab ni. Kitab mana? Itu. Tidak. Yang bagi tadi. Skrin tadi. Sekarang ni, itu kena faham saya kata. Sekarang ni, bila kita jumpa perkataan perbuatan dalam bahasa Arab, ingat tak? Ingat? Ingat ni? Bila kita jumpa perkataan perbuatan dalam bahasa Arab, yang pertama sekali kita mesti ingat bahawasanya dalam kata perbuatan itu ada domain. Boleh tak? Ada domain. Ada domain. Yang paling kurangnya domain dia domain bersembunyi. Tapi nazalah ni dalam ni ada orang iaitu yes. Faham tu dulu sebagai orang kata sebagai dia punya baseline. Okay. Kalau saya dah masuk anak sini tak. Kalau kami asal tak payah. Tapi hari ni kita nak tengok, kita nak baca istilah-istilah kata perbuatan dalam Al-Quran. Kita mesti baca istilah. Itu saya kata walau pergi tinggi mana tu belajar, dia tak lari daripada 9 okay. Boleh dah? Ya? Boleh? Ya boleh dah? Jadi kalau nak tanya Ustaz ambil dari mana? Ini dia. Ini dia. Kalau nak tengok orang ni ambil dari mana? Orang ni ambil dari mana? Jangan kau ambil. Itu dia betul. Apa? Okey. Sebab apa Ustaz? Ustaz dalam buku ni ada tak Ustaz? Ada. Nanti lah sebab kita setelah tengok ni. Tak pernah ada. Kalau tak ada dalam buku tu boleh baca. Yang marah. Nazar. Naik. Ini dah naik. Ini ada dari. Baru dah. Kenapa? Dalam ni. Ini dalam ni. Ini nama dia Matan Ajrumiyah. Ini buku pertama dalam bahasa Arab seluruh dunia berdasarkan buku ni lah. Page apa Ustaz? Page apa? Yang buku ni page apa? Jangan. Ada. Ni ada. Dia pun tak nak kita cari lagu tu. Laju. Ni bukunya. Betul? Ni. Tengok tak? Tak nampak ada? Ni PR kan? PR. Semua ada ni. Kalau nak tengok, yang ni pun ada. Dia pasal dia tak ada PowerPoint ni. Dia ada pattern. 4, 6. Okey, bermula tinggal. Dia ni sebenarnya. Dulu tak dekat. Ni ya. Semua ni. Ini tuan-tuan akan belajar ni semua. Semua ada yang 6 tu je. Ya. Ada ni ni. Mana? Jangan tangan saya. Mana? Belum ya. Tak apa, jangan risau. Ini sebab itu saya kena simpan ni. Dia keluar baru surat ni. Ini semua ni. Okey, siapa hotel ni? Okey. Ini. Soalan pertama tadi apa dia? Ya, dan soalan pertama ni. Saya Mutaz. Okey. Okey, dah. Tengok sini soalan pertama. Tengok sahih ke? Okey, tuan-tuan. Sahih. Bila salah satu dari tiga huruf ni, nazalah ni, okay, dia asal dia nazalah. Okey. Bila kita jumpa apa juga perkataan dalam bahasa dalam Al-Quran, perkataan perbuatan kita kembali root akal. Akal dia nazalah. Okey.
Akak tengok akak ada masalah. Jadi bila dia tambah nazala, jadi sudah jadi 4 huruf. Okey. Okay. Jadi tuan-tuan, tengok sini. Bila 3 huruf ni, salah satu dari 3 huruf ni tak ada huruf alif o ya, maka dia kita katakan sahih. Ni semua. Saya tak ada huruf mat. Huruf mat tak ada. Saya cakap boleh faham? Okey. Kalau tuan-tuan jumpa dalam tu perkataan qala dalam Quran, qala ada dalam Quran, qala ada. Jadi ini betul. Soalan pertama dia sahih. Dia sahih. Ya, macam tuan jumpa macam jumpa perkataan apa tu perkataan Rasul. Ada berapa huruf mat? 2. Ada berapa huruf ilah? 2. Huruf ilah. Ada buaya, ingat tak? Ustaz tanya je. Sohail tu faham. Tahu tu. Tanya ada huruf ilah. Mu'tah tu yang ada alif buaya. Apa soalan tak boleh? Mu'tah tu yang ada alif buaya lah. Alif waw ya. Alif buaya lah. Saja. Yang mu'tah ni ya ada alif buaya. Yang huruf ilah lah. Yang tak ada alif buaya nama dia sahih. Jadi kalau fi'il dalam bahasa Arab ada alif, waw atau ya, dan salah satu dari 3 silibut tu, maka dia nama mu'tal. Sebab saya nak ke ya tu. Ya, Ustaz Terengganu. Ustaz dah kata Terengganu. Alasan orang lain, bukan orang Terengganu, ada orang Korea Kumpu semua ada orang ni. Tak ada bising ni. Tak ada. Okey. Sahih yang tiada alif buaya salah satu. Boleh? Mu'tal yang ada alif buaya salah satu. Boleh? Jawab tak boleh? Ini pembelajaran paksa suruh jawab. Jadi mana yang semua boleh ni? Bila kita jumpa perkataan dalam Al-Quran, kita kena kembalikan dulu dia. Ya? Jadi cuba tengok perkataan yang kedua. Ya? Dalam nazala tu mana huruf ilah? Tak ada orang lah. Tak ada pasal tak ada orang lah. Kita kata dia sahih. Bukanlah. Tak ada di sini. Di sini ni sebab 2 pilihan. Yang ustaz adalah yang sahih. Sebab yang ada 2 pilihan. Semua ada 2 pilihan. Ada A or B. A or B. A or B. Okay? Saya nak rumuskan apa yang saya faham. Boleh? Kalau ada alif wawiyah, kita panggil dia mu'tal. Kalau huruf tu tak ada alif wawiyah, kita panggil dia sahih. Kurang tepat. Kurang tepat. Maknanya kalau ada alif waya, salah satu daripada alif waya tu ada pada 3 silibut tu, maka huruf ilah. Salah satu. Kalau ada semua pun ilah juga. Ya, memang dua macam tu dia juga. Budak-budak saya dia untuk dapat markah 90, 100. Saya bagi 70. Yang 25 tu, yang 100 tu ustaz punya. Ya. Okey, boleh tak? Boleh ya, boleh? Okey. Okey. Kalau kita jumpa perkataan dalam Quran wajada qabr. Ini warna rendah ya. Okey, ada tak waw? Ada. Waw di mana? Waw di depan. Jangan di depan, di fa. Di fa. Ini fa. Ini ain, ini lam. Boleh? Jangan bagi depan. Depan tak masuk ilmu nama. Okey, ini di fa. Ini ain, ini lam. Tapi waw ni huruf ilah ni di fa. Jangan kata waw ni di fa. Huruf ilah. Itu pengaturan dia. Jadi apa huruf ilah ni? Waw. Huruf ilah ni di ni. Ini rendah. Huruf ilah ni di ain. Apa huruf ni? Ini clear. Faham huruf ni? Orang belakang faham tak? Biar faham.
Dia sikit dah tu. Asal je lagi orang dulu. Huruf elah ni alif waw ya. Okey. Ha? Ya? Ha? Pasal ini kita belajar nama. Orang tajwid buang boleh tajwid tu. Orang tajwid kata huruf mat. Jadi huruf mat ni baca dengan satu alif dua harakat. Tapi orang nahu kata huruf elah. Bila huruf elah digunakan dalam perkataan perbuatan, dia punya bunyi panjang. Bunyi panjang tu, sound panjang sikit tu menunjukkan keindahan Allah Ta'ala dengan sesuatu benda. Macam kita kata, dia menyeru. Silakan. Panjang tak? Silakan. Panjang tak? Kalau makan pendek kan? Marilah. Lembut tak? Kalau mai lah kasar. Jadi huruf mat tu sebenarnya, huruf elah tu sebenarnya, nama dalam tajuk berbeza, itu menunjukkan keindahan. Faham tak? Ya? Ejek elah. Ejek elah tu nyanyi. Elah tu. Kan kita panggil mengelak kan? Mengelak. Mengilah sebenarnya. Awak ni mengelak, mengilah. Ilah tu maknanya orang tu jangan tu penyakit. Okey, salah satu tak kira lebih ni tuan. Okey, sekarang ni okey. Apa dia soalan kedua? Mabni mu'rab. Mabni mu'rab. Okey. Soalan kedua, mabni atau mu'rab. Mabni dia tetap masuk apa benda pun depan dia tetap macam tu saja. Apa benda yang nak dimasukkan? Harap. Umpamanya kita kata nazar. Jadi bila kita masuk perkataan harap yang sesuai dengan dia, apa dia harap? Harap ni yang dalam juri ketiga tu adalah kata-kata ringkas pendek, ada satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf. Bila masuk kepada kata perbuatan yang sesuai dengan dia, bukan semua harap yang sesuai dengan dia tak berubah. Umpamanya yang sesuai dengan dia macam ma maknanya bukan semua perkataan harap sesuai dengan fi'il madhi yang sesuai dengan dia. Ma ini bukan ma nazala, bukan dia turun, dia tidak turun. Okay, ada berubah tak nazala? Tak. Sebab itu dua-dua mabni tidak berubah. Ma tu mabni. Apa maksud mabni? Mabni ni maksud bila dia taruh haraf yang memang mabni kepada fi'il madhi yang memang mabni, maka dia tidak akan keluar. Jadi fi'il ni kita kata mabni. Saya rasa cepat dapat nampak macam khusyuk nak faham. Jadi saya nak terangkan tuan-tuan, tajuk kedua apa dia mabni, apa dia mu'rab. Ya? Okey, boleh? Ya, jadi ingat tajuk kedua ni kita kena ingat semua fi'il madhi mabni. Ingat. Semua fi'il madhi mabni. Jadi dalam ayat ni ditulis nazzala tu mabni lah. Betul tak? Fi'il madhi mabni lah. Satu masalah. Sorry, saya nak tanya. Ya. Kalau kata fi'il madhi tu dia yang tiga huruf saja. Ya. Yang tiga huruf saja. Ada 4, ada 5, ada 6. Tak kira. Tak kira. Semua mabni. Semua. Ya. Contoh ni, setiap 2 bulan kena pergi seminar di pejabat saya di belakang pokok. Ini seminar ni wajib daripada pukul 8 sampai pukul sampai puasa. Lepas 3 bulan dan sedikit bayaran dikenakan. Ini seminar ni wajib pergi. Baru ni orang macam negara dah pergi lah. Hari-hari baru ni tengok dalam YouTube. Sebab
Lepas 2 bulan tu, tuan-tuan kena kumpul dalam bilik, selesa, cahaya semua berkawal, soundproof semua dengan aircon semua lengkap sedia. Okay? Tuan-tuan boleh tidur kalau tenang. Dia akan faham menyeluruh. Hari ni akan ada orang tak faham. Saya nampak orang tak faham. Bila dia jalan situ tu, dia tak faham. Maksudnya, kalau banyak orang faham ni, dia menunggu di depan. Yang tak faham tak? Ya? Yang duduk tu tak tahu apa. Okey, boleh saya boleh? Boleh? Jadi, sekarang ni tuan-tuan ada 4 istilah. Tak faham tak apa. Yang pertama sama ada dia soleh ataupun mu'tal. Soleh lawan mu'tal. Dia tidak dua-dua sekali. Sama ada dia soleh atau mu'tal. Okey? Sama ada dia mabni atau mu'rab. Okey? Mabni dia tak berubah balik walaupun dia bertemu dengan siapa-siapa pun. Okey? Mu'rab dia boleh berubah balik. Kita kata kataan yang zilu ni fi'il mudhari' ni. Yang zilu ni fi'il mudhari'. Okey? Maknanya dia sedang turun. Boleh? Kalau kita taruh kataan lam yang zilu, kita taruh kataan haraf yang sesuai dengan dia. Bukan semua haraf. Maksudnya dia memberi makna, dia tidak turun, dia sudah jadi lam yang zilu. Ubah tak? Ubah. Jadi kalau gini kita kata mu'rab. Jadi ingat istilah ni. Okay? Begitu juga isim. Isim tuan-tuan beri perkataan Allah. Allah dalam keadaan dia sendiri, dia mesti balik depan. Boleh? Dia mesti balik depan. Tapi dia tak boleh taruh lam. Sebab lam ni untuk fi'il mudhari'. Dia hanya taruh untuk inna. Inna ni haraf yang sesuai untuk isim. Jadi bila taruh inna, memberi makna sesungguhnya Allah ni sudah jadi balik atas. Jadi sebab itu ini dikatakan mu'rab. Itu maksud mu'rab? Saya nampak orang sini lebih faham apa nak. Betul? Jangan risau. Sabar. Akan kita nak tahu dia mabni ke, dia makhraj ke, dia apa tu juga ni soalan sangat bagus soalan tu, tak ada orang tanya. Ya. kalau nazalah tu sahih. Jadi soal. Bagus soalan. Soal. Okey sekarang ni tuan-tuan. Soalan sangat bagus tanya. Salah dulu. Ni kalau soalan ni high class punya salah. Yang bagus. Ya. High class. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, pasal tu nanti tanya ini nazalah, okey? Okey. Nazalah turun. Betul tak? Nazalah turun. Sebab dia tetap adalah apa yang turun? Dia. Okey, kuat. Okey, dalam ayat ini kita kata nazalal maqam. Apa yang turun? Hujan. Kalau tadi tak ada hujan, yang turun tu dia. Tak tahu siapa dia. Tapi bila kita buat isim, maknanya yang turun tu adalah hujan. Okey, nazalah ni oleh kerana dia tetap, dia mengubahkan isim yang selepas dia jadi bagian depan. Tuan nanti tengok, selepas fi'il madhi mudhari', isim selepas dia mesti jadi bagian depan. Boleh tak? Itu soalan ni. Tak. Okey. Boleh tak? Boleh kita tak? Okey, soalnya ya? Asal dia al-matruf. Betul. Dia boleh jadi al-matruf. Dia boleh al-matari. Tapi di sini al-matruf sebab dia ada fi'il madhi yang mabni lepas tu. Asal dia apa? tak berubah ya. Tak berubah. Jadi tak berubah lah. Sebab apa? Kenapa tak berubah? Sebab ada nazalah maintain. Ya, nazalah maintain. Cuba taruh inna depan ni. Inna boleh? Dia jadi inna Matara. Jadi kelanjutan jadi kenapa yang apa ni tu tak berubah? Sebab dia letak dia mengubah ni.
Dan dia tak boleh di bawah siapa pun. Boleh? Tadi soalan tinggi sangat. Satu soalan tu, betul ke semua isim baris atas? Apa ni? Isim Oh, baris tak faham. Semua isi baris tak? Isim matawa, matawu, tak ada matawi, tak ada. Ada. Isim ada 3 baris. Depan, atas, bawah. Dah bila kan? Ha? Yang last tu? Yang last tu baris atas. Ada. Yang baris bawah ada. Ada. Isim dia boleh terima 3 baris. Depan, atas, bawah. 3 saja. Tapi kalau macam dia mula sebelum isim tu dia fa'il, dia baris macam ni, tak boleh tu lah. Betul. Betul. Sekarang ni kita perlu masuk lagi apa sebab dia bagi depan. Dia bagi depan sebab dia ada 8 sebab. Di bawah ada 3 sebab. Bagi atas ada sebab. Itu jangan tanya semester 12. Ni baru semester 1. Baru pada atas. Memang kalau mengajar macam cerdik ni, dia cepat nak tanya kan. Memang dia cepat tanya. Benda dia bertanya bukan benda salah, benda betul. Benda betul sebab dia dah pengalaman dia dah buka kan. Benar? Soalan seterusnya soalan apa? Okey. Betul kan? Ini soalan seterusnya. Nanti kita ulang balik. Soalan seterusnya, Madi boleh amal. Madi past tense, boleh present tense, amal future tense. Ingat, Madi yang berubah di akhir saja. Ingat tak? Kalau nazala, nazaltu, nazalna, nazalta, nazaltuma, nazaltum, nazalti, nazaltuma, nazaltuna, nazala, nazala, nazalu, nazalat, nazalata, nazalna. Jadi oleh kerana ini nazala, maka dia madilah. Bukan mudhari', bukan amal. Okey. Nazala. Okey. Tuan tahu tak? Nak baca sana ini 3-4 bulan. Ini 3-4 bulan ni mandi, 3-4 bulan belajar. Tapi kita mahir ganti nama 2 kali je. Ingat tak? Tuan-tuan boleh mahir tak kalau saya buat kaya boleh tak? Boleh kan? Okey, ini mandi. Okey. Soalan keempat, apa dia? Untuk adik atau jangan tanya saya apa dia muta'addi. Okey, muta'addi melampau, lazim tidak melampau. Muta'addi bangun membuat, lazim bukan membuat, itu pasif. Muta'addi melampau, transitif. Saya makan nasi. Jadi makan tu muta'addi sebab ada nasi. Okey. Saya berlari ke rumah, tak ada mangsa. Saya berlari ke rumah, tak ada mangsa. Jadi itu dikatakan lazim, ataupun kita katakan intransitif. I go to school, itu intransitif. Yeah. I kick him. Muhammad kicking the ball. The ball is kicked by Muhammad. Jadi the ball tu mangsa. Boleh? Dalam bahasa Arab, bila ada ayat fi'il dan ada isim dari atas selepas tu, maka dia tu muta'addi. Sekali lagi. Mana orang Samsi tu? Oh, dapat begini air. Macam muka. Okey, tuan-tuan, dia salah mana? Okey, ni nama dia. Ini salih. Mana fi'il? Tak kira apa fi'il yang ada isim balik atas selepasnya, maka fi'il itu nama dia muta'addi. Salihlah, mana-mana fi'il
Yang selepasnya ada isim bagi atas, maksudnya muta'addi. Macam saya kata, I kick the ball. The ball tu ada benda, ada mangsa kan. Mana the ball tu mesti bagi atas dalam bahasa Arab. Tapi kalau kata I go to, tak ada mangsa. Itu menunjukkan distance. I go to the window. Lazim. Itu lazim. Apa itu lazim? Lazim maknanya biasa. Muta'addi melampau. Ya? Muta'addi. Belum betul lagi. Belum. Contoh dalam Quran. Okay? Sekarang kita bagi contoh. Contoh mana? Kataan nazalah. Jangan buka Quran. Nazalah. Nazalah. Okay, nazalah. Dalam alaikum. Okay, Zan. Dan ni nazalah alaika al-kitabah. Kenapa al-kitabah? Kitabah apa? Maksudnya nazalah alaika, dia menurun. Ingat dalam nazalah tu ada buah. Okay? Dia menurunkan siapa dia? Menurunkan ke atas kau, siapa kau? Al-kitabah. Dia menurunkan kitab. Jadi kitab tu pada atas lah. Jadi bila kitab tu pada atas, nazalah tu fa'il muta'addi. Kalau ada orang masalah Ya, ya. kalau ada orang dia melampau ayat melampau. Tak apa. Tak apa. Yang pentingnya isim sama ada dia direct selepas nazalah ataupun dia diselasi ada perkataan lain, tak apa. Tapi dia isim bagi atas, maka fa'il itu fa'il muta'addi. Sebab tak ragu lagi. Sebab nazalah tu dia mabni, dia menjadikan al-kitab tu bagi atas. Ya? Ya? Alkitab. Ya? Jadi nazalah itu menurunkan. Dia telah menurunkan. Kitab itu jadi mangsa. Bukan Nabi Muhammad jadi mangsa. Nabi Muhammad itu menerima kitab. Alkitab. Dia kemakan itu menjawab soalan saya tadi. Ya. Saya tak tahu apa soalan tu pun, tapi ya. Itu kena-kena. Ha? Lepas fi'il, Ya. kalau ada isim, Ya. isim itu baris atas. Ya. Inilah dia. Ya. Tadi. Tapi ada 6 jenis lagi. Yang baris atas. Ada 6 jenis, itu jenis pertama. Tak apa. Saya bagi 30 kali lagi dapat semua. Jangan lagi. Nampak fokus lah kita. Yes. Cuma jangan lagi. Saya kata jangan lagi. Okay. Apa dia? Okay, tengok lagi ni. Tengok lagi ni. Tengok ni. Kataan wa'anzala. Nampak tak? Nampak? Wa'anzala ni. Di atas. Wa'anzala. Anzala. Apa dia duduk dia? Okay. Sahih ke mutar? Sahih. Jadi anzala ni fi'il madhi. Mabni ke murab? Kau anzala mabni ke murab? Kalau tak tahu mabni murab, kamu tak faham tu. Jadi anzala tu fi'il madhi. Tapi fi'il madhi 4 huruf. Jadi bila fi'il madhi walaupun dia 5 huruf, 6 huruf, tapi dia tetap mabni, betul tak? Jadi anzala ni mabni ke tidak? Okey, madhi ke tidak? Madhi. Jadi tuan-tuan, senang saja. Bila dia mabni, maka dia madhi. Sebab fi'il mudhari' murab. Bila dia mabni, terus madhi. Ha? Kaedah saya ni, dia dapat pingat perak. Lepas tu kita faham, tapi tak faham dah faham. Memang mudah diajar budak di Arab. 50 kali boleh dia mudah. Ya. Saya kata sabar je lah. Ini mengajar 2 jam, sejam motivasi. Tuhan. Okey boleh? Okey tuan. Lepas anzala, ada tak isi bagi atas? Apa dia? At-Tawrata
wal injila. Jadi kalau ada isim banyata selepas PM madi, jadi PM apa kan itu? Yes, PM dah. Dah. 3 soalan dah boleh jawab. Dah 3 soalan boleh jawab. Dah boleh je. Mudah kan? Baru tahu. Ya, betul. Apa dia? Ya? Baru belajar tak? Okey. Sekarang ni jangan lagi sekali. Jangan lagi sekali. Inna ladhina kafaru. Nampak tak? Kafaru. Ni, kafaru kan? Kafaru. Apa dia duduk kafaru? Kafaru. Kalau dia duduk kafaru, ada tak alif boya dalam tu? Tak ada. Kalau tak ada, dia apa dia sah ke tak? Ya, sah. Jadi kafaru fi'il apa? Fi'il madi mabni tak? Mabni. Jadi dia sendirinya 2-3 boleh jawab lah. Tengah tinggi boleh jawab, betul tak? Betul tak? Tak boleh jawab. Saya nak suruh buat apa ni? Ada orang tu. Kita pernah dengar tak apa tu buah makan dewa? Pernah tak? Nah, makan dewa tak pernah dengar? Lepas saya bawa. Jadi makan dewa tu dalam minum air. Makan dewa habis hitam. Dia hitam tu dia anjur tak faham tu. Toksik dalam badan kan itu. Ya, toksik. Kita tak kata dosa. Ni banyak ni tak faham ni. Sabuk ni. Ada juga perkataan ni yang lain lah. Tapi saya tengok tu ingat simesi dalam reset tak semua lagi. Batu air batu ikan tak perlu lagi nak goreng. Jangan fikir tu. Okey Zat. Ni. Kafaru. Apa duduk dia? Kalau duduk dia kafaru. Ada tak kata? Ada. Dia fikir sangat. Kafaru. Dia fi'il madi, mesti mabni. Betul tak? Jadi mabni. Ada kena dia mabni, dia fi'il madi. Alternatif dia kan? Jadi 1, 2, 3 boleh jawab. Okey, tengok depan dia ni ada tak isim bagi atas? Ni bagi bawah. Ayat ini bagi bawah. Tak ada. Kalau tak ada, Dia lazim. kalau tak ada lazim tak. Tapi kadang-kadang dia ni ada dalam tiada. Macam orang tu nak Islamkan dalam anak. Dia Islam jaga orang tu dalam. Maka Allah itu ada. Adanya dalam tiada. Maka adalah dia dalam tiada. Lu cakap betul-betul itu adalah. Lu cakap betul-betul itu adalah. Ada tak ada. Dia atas sini tak ada. Tak ada ya? Okey. Dulu itu. Okey. Jadi di sini memang ada. Dia tiada. Kita kata ini ya. Ya. Cuba kita tengok sama kita. Pakai ayat sudah. Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Sekarang ni satu lagi kita nak buat. Jadi di sini dapat ada 4 Saya soalan. nak tanya benda lain sikit dalam kitab kan. Famimba. Ni ada apa maksudnya famimba? Ini kan maksudnya. Itu belum lagi. Itu kata satu kedua. Bukan yang PN apa. Fa tu PL. Mim tu madi. Ba tu mabni. Ayat tu nak dengar. Ini fa PL. Mabni. Kan ada sih kan? Jadi
fa mim ba fa'il madi mabni. Jadi dia khabar kita dah. Yang saya nak khabar tu yang ni lah. Tapi jawapan dia ada di bawah kitab hijau ni. Jadi bila faham cara ni akan baca sendiri. Jadi akan boleh baca sendiri 4, 5, 6 ni. Okey. Sekarang tengok soalan nombor 5 apa dia? Mujarrad. Okey, cuba sebut mujarrad. Mujarrad ni maksud dia semata-mata 3, semata-mata asal. Mazid tambah. Okey. Semata-mata asal. Mazid tambah. Okey, dalam konteks nazala ada tambah tak? Ada tambah tak? Tambah di mana? Tambah di ain. Jadi ada 2 ain kan? Boleh tambah di mana? Jadi yang mudah jawab tambah di mana? Betul juga. Tambah kejut kan, betul. Tambah di ain. Tambah berapa? 1. Jadi dia kata mazid. Ini kita ikut beri mazid. Okay. Jadi kalau tahu dia tu asal 3, lebih pada 3 tambah mazid. Okey, apa dia soalan yang kena? Ya? Cuba sebut sulasi. Lagi? Rubani. Lagi? Masih lagi? Sulasi. Sulasi artinya tidak tambah asal. Ya? Jadi yang ini sulasi ke tidak? Tidak. Jadi tambah berapa? Tambah 1 pada dia jadi rubai. Kalau tambah 1 jadi rubai. Tambah 2 jadi kumasi. Tambah 3 jadi sudasi. Jadi dia tambah 3 saja. Tengok banyaknya dia makan. 3 kali tambah. Ulang balik. Surasi. Saya nampak faham tu kan? Tak apa, tip kami ni. Boleh pulang boleh tak? Tulis. Nazalah sulasi. Nazalah sekarang bangga. Selesai 3, awak 4, Omsah 5, Semcen 6. Jadi 3 tu asal. Awak 4, 1 jadi 4, Omsah 5. Jadi jadi 5. Itu bacaan tadi kan. Jadi bila dia tambah, makna pun bertambah. Boleh? Okey. Sebagai contoh, Nazala ni Nazala 3 huruf. Maknanya dia turun dari atas ke bawah. Kalau atas ke bawah, bawah ke atas tak turun, dia naik. Boleh tak? Jangan tersalah makna. Jadi bila turun Nazala. Bila kita bawa orang turun, tuan orang turun, anzala. Ni. Saya suka kerja kata-kata ni faham. Nazala sendiri turun. Boleh tak? Kalau nazala menurunkan, betul tak? Betul tak? Jadi ini tambah berapa? Tambah 1. Bila tambah 1 pada nazala, bunyi dia nazala, jadi rubai lah. Jadi rubai lah. Tapi di sini dia tambah pada ain. Tambah pada ain, dia boleh tambah depan. Bila tambah depan, ni alif pada nazala ni,
Dia bunyi anzala. Dia tak ada bunyi anzala lagi. Dia bunyi anzala. Dia bunyi anzala. Dia tak ada bunyi, tak ada kata anzala. Anzala. Itu kenapa Ustaz? Tukar pula informati. Nah, itu benda yang tak ada Ustaz jawab. Ya. Apa tu? Apa itu? Kita punya term kita? Apa itu term? Hijir, tanya Jibril. Tudung ya. Tudung T. Hijir. Dan Jibril tadi tanya banyak-banyak. Dia pedak dia ambil itu. Okey, dia tentang bila tambah satu huruf, ini tambah di ain, ini tambah di fa, memberi makna menurunkan. Okey kan? Kan sini? Bila dia asal, dia jadi lazim. Lazim. Tak ada mangsa. Bila dia tambah satu, dia jadi mutaaddi. Sebab ada benda yang dibawa turun. Dia jadi mutaaddi. Jadi sekarang ni faham tak apa yang mutaaddi lazim? Faham kan? Boleh faham tak? Faham kan? Tak bagus. Kita faham. Bukan senang nak faham tu. Betul. Bukan senang. Menurunkan lah. Sama dengan nazar. Sama dengan nazar. Sama satu. Jadi kalau Datuk tanya saya, kenapa Ustaz bila masa nak pakai nazalah, bila masa nak pakai anzalah, itu juga kena TJ. Nazalah diturunkan. Diturunkan sama. Dua-dua sama. Menurunkan. Menurunkan. Nazalah menurunkan. Sama. Nazalah menurunkan juga. Sama. Okey. Cuba tengok dalam ayat yang tidak. Dia kata di sini ayat ni dia kata okey, tenang kan? Itu boleh lihat perbezaan dia. Okey, tenang. Okey, jangan. Ni. Nazzala alaikal kitab. Dia menurunkan kata kau kitab. Dia kata nazzala. Ada mangsa tak? Ada kan? Tapi di sini wa anzala al-Qur'an. Ada mangsa juga. Tapi apa beza kitab dengan Al-Qur'an sama tak? Tapi kenapa ini pakai nazzala ni pakai anzala? Inilah ahli tafsir ni kita. Kalau tuan-tuan nak tanya, Ustaz tanyalah. Ustaz, nazalah tu Ustaz, yang mutaaddi Ustaz sebab ada mangsa. Tapi anzala pun mutaaddi juga, ada mangsa juga. Tapi kenapa apa beza Ustaz antara dua-dua ni? Memang Ustaz akan jawab. Kalau Ustaz Zazal, dia akan jawab. Sebab kita pakar-pakar tafsir dalam siap ni tak ada ramai. Dia tak ramai. Pakar nahu pun tak ramai. Jadi kena jagalah yang ada di makan ubat baik. Okey, jangan okey. Soalan yang berikut. Soalan berikut. Okey. Okey, tuan. Ni, sebelum tu kita dah jumpa sulasi asal, rubai tambah 1, kumasi tambah 2. Tambah 2. Ni, tuan. Tambah 2. Tenun Tanazzalul malaikat. Tanazzalul kan? Tanazzala
Itu fi'il madhi tu, tapi 5 huruf. 5 huruf. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ni dia tambah ni tanazzala. Tanazzala turun juga. Turun macam mana? Turun. Adakah turun macam bawa mayat tadi? Nah, ini dia khususkan untuk yang turun tu malaikat. Untuk malaikat, untuk ruh dia pakai tanazzala. Dia tak panggil nazzala. Untuk kita nazzala. Untuk malaikat kan tanazzalu malaikatu wal ruh dah. Malaikat dan ruh pakai tanazzala. Sebab itu dalam Quran ni penambahan ni memberi makna keistimewaan mangsa-mangsa. Ya. Kita kalau raja mari kita kata berangkat ke lah. Kalau saya pun dia kata ustaz dah berangkat. Bunyi lain tu. Orang ya. Boleh tak? Puan ada suami isteri kau orang. Okey, ada tak cerita? Bang, bila santap ada tak? Santap tu ada mutal, ada lazim. Tak ada. Itu sama juga bahasa orang Arab. Okey. Ni. Bila dia formasi, dia tanam dulu pada 3. Boleh? Bila sudah si, tambah 3. Kalau sudah si ni, dia bunyi tanazzala. Tanazzala. Maknanya kalau malaikat dia panggil tanazzala, apa lagi tu tanazzala? Apa lagi? Saya pun tak tahu. Tanazzala. Jadi bila masih banyak tambah, dia lebih-lebih tambah pun 3. Kepada 3 jadi 6. Boleh? Kalau tambah 2 jadi 5. Tambah 1 jadi 4. Tak tambah jadi mujarrad. Mujarrad. Bila masih tambah. Okey. Jadi bila masih sama ada rubai, sama ada masih, sama ada sudah. Tapi nak tahu dia rubai, masih kita kena kembalikan dia kepada asal. Ruh. Sebab dalam kamus dia memang buat ruh. Dalam kamu dibuat 3 huruf. Okay? Ada lagi soalan ni? Soalan yang tadi. Maklum aja. Yang ketujuh ya. Maklum. 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 Maknanya ada pembuat. Ada pembuat. Majhul tiada. Ada mangsa tapi tiada pembuat. Ingat, maklum ada pembuat dan mangsa. Majhul tiada pembuat tetapi ada mangsa. Dalam bahasa Inggeris dipanggil aktif dengan pasif. Aktif dengan pasif. Jadi hafaz tu boleh cukup dah. Hafaz tu punya pengertian apa maksud mujarrad mazi. Cukup dah. Hafaz tu je cukup dah. Saya tahu tuan-tuan mungkin belum boleh kenal betul lagi. Allah sekali jumpa sekali mana. Ada membuat tapi ada maklum. Kami maklum ada pun dan dia boleh berpuluh-puluh kali kita akan sebut. Jadi sebab nama-nama dia ni semua ada dalam Quran hijau dan guna hijau putih. Jadi jawapan yang ustaz maklum majhul. Ada jawapan dia maklum majhul. Tapi mesti bear in mind. Semua perkataan majoriti perkataan perbuatan dalam bahasa Arab maklum. Makna maklum tu ada pembuat. Sebagai contoh kita kata setiap fi'il dalam tu ada pembuat, betul tak? Jadi tutup mata dia memang maklum. Kalau majhul ni certain tertentu saja. Saya bagi contoh sekarang. Okey. Okey.
Okey, dan ni teruskan. Ya. Nak bagi contoh yang paling simple sekali. Kita kata ni, akalah Muhammadun. Baca dia. Ini Muhammad. Muhammad ni mesti bagi depan sebab dia pemakan. Dia fa'il nama dia, pemakan. Jadi tufahatan. Jadi apple ni jadi mangsa. Jadi bila apple jadi mangsa, fi'il ni fi'il muta'addi, ingat tak? Betul tak? Tak ada lah. Sebab ada masa kan, masa isi bayar kan. Okey. Ya, cuma kita tengok kalau fi'il muta'addi, ini fi'il muta'addi, bukan fi'il apa tu maklum. Ini muta'addi dan dia juga maklum. Dia muta'addi sebab ada mangsa. Dia maklum sebab ada pelaku. Okey? Saya cuba nak mudahkan ni. Kalau buat kata susah juga, tak tahu tu. Okey? Okey. Sebab tu ada perkataan tu sampai 2-3 nama. Jadi fi'il akalah ni muta'addi maklum. Muta'addi ada masa, maklum ada pembuat. Okey? Tapi tiba-tiba kita masuk tengok apple dah kena makan. Tak tahu dah makan. Jadi kita pun tengok tu apple dah habis dengan separuh. Tapi tak usah makan. Jadi bila apple dengan separuh, di sini dia kata ukilah. Fa bagi depan, ain bagi bawah, lam maintain. Jadi di sini tufahatun. Ini mengambil tempat Muhammad. Ukilah tufahatun. Apple itu tadi makan. Ukilah perempuan. Ukilah tufahatun. Jadi fi'il ni bukan lagi muta'addi, bukan lagi maklum, tapi majhul. Kalau nak kata dia muta'addi tak boleh. Sebab walaupun apple tu dia makan, tapi dalam ayat dia bukan jadi muta'addi. Dia jadi naib fa'il. Okey? Maklum, dia bukan maklum, tapi majhul. Ini kan majhul, ni majhul. Okey? Majhul. Jadi ayat ni maklum, bukan majhul. Boleh? Mula susah. Okey, nombor 8. Ya? Pattern juga. Nombor 8. Pattern 3. Kita jauh juga. Bunyi pula. Kan pattern jadi kan pattern. Pattern tu ingat, bahasa Arab ada 3 pattern. Satu fa'alah, fa'ilah, fa'ulah. Yang ini pattern 1 ke 2? Pattern 1. Pak berapa? Ingat lagi tak? Tengok. Ini tetapi ingat senang nak ajar nama ni. Itu yang amat susah nak ajar. 10 kali terang, 10 kali tak faham. Sebab lain dah cinta. Okay, dan ni tentang ni. Ini perkataan pattern. Yang awak kata ni, ingat nak perkataan pattern. Fa'ala terat. Fa'ila terat. Fa'ula terat. Jadi ini pattern. Ini nama dia pattern. Ada pattern 1, pattern 2, pattern 3 ataupun pattern wazan. Wazan dalam bahasa Arab, pattern dalam bahasa Inggeris. Pattern tu maknanya ukuran, saiz dia. Saiz pertama A, saiz kedua A, I, A, saiz ketiga A, U, A. Balik nanti A, I, A, U, A. Sampai rumah A, I, A, U, A. Kenapa awak ni jadi apa? Tengok saya, Ustaz, kenapa Ustaz? Isteri saya ni dia pun jawab sama juga dengan Ustaz. Ni sebenarnya A, I, U. Yang lain sama. Jadi pattern ini pattern 1. Betul tak? Nazalah pattern dia pattern 1.
Jadi pattern ni ada 3 bab. Bab dia 3. 1 fa'ilah, 2 fa'ilah, fa'ala, yaqulu, yaf'alu, yafidu. Okey, ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3. Okey, tuan-tuan. Pattern 1 ada 3 bab berasaskan fi'il mudhari'. Ya, kalau nak tahu dia bab mana, kita buka fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dia yaf'ulu, mana bab 1. Kalau mudhari' dia yaf'alu, bab 2, yafidu, bab 3. Jadi di sini nazala, ni tuan-tuan, nazala yang zilu. Jadi awak tanya ustaz, daripada mana ustaz tahu ni yang zilu? Dalam Quran lah. Wa yanzilu minas sama'i ma'a. Ambil dari Quran lah. Jadi ini pattern 1 bab berapa? Bab 3. Itu maksudnya. Jadi ini ada 2 bab, ini ada 1 bab. Because really 6 bab. Okey, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh tak? Kenapa lagi? Oh, tak apa, pasal gelap sikit. Okey, tuan-tuan. Jadi nombor 8 dia pattern 1 ni. Pattern 1 bab 3. Itu dia. Jadi tuan-tuan gambarkan kalau kita belajar tak sampai setahun, kita boleh analisa perkataan tu. Perkataan nazala ni sahih, mabni, madi, mutaaddi, mujarrad, maklum, 3B 1P. Oh, hebat. Hebat. Berapa belas kali itu boleh dapat lagi. Saya beri tempoh sampai 3 bulan saja. 3 bulan. Macam jangan kata ini ilmu salah. Ini ilmu namu. Kalau tuan-tuan ada orang yang pelajar saya tu dari Gombak ambil taksi beberapa lagi sampai sini, tujuan sampai punya teliti sangat, punya minat sangat dia Ustaz, saya dulu pulang Ustaz, saya kena belajar. Ustaz tak ada pun dia datang juga. Dia tak dapat maklum, dia tak ada komputer, tak ada internet. Minat sangat. Okay? Nampak tak? Jadi tuan-tuan, bila kita tengok saja fi'il nazzala alaikal kitab bil haqq, nazzala fi'il madi, betul? Sahih, betul? Mabni, betul? Madi, betul? Mutaaddi, mujarrad, mazi, maklum, 3P 1P, betul? Baik. Ya? Nazala, yunazil. Ni nazala. Nazala ni ada. Ni nazala. Dia punya mudhari' dia. Yunazil. Sama juga dengan nazala yanzil. Sama. Tak ada. Dia ambil pada fi'il mudhari'. Bila kita nak tengok bab berapa, kita mudhari'kan dia pula. Boleh? Memang kita bisa sabar. Kalau Allah Ta'ala nak bagi masuk, dapat. Okay. Dah 2 jam dah ni. Yang main lagi. Khusyuk dia faham. Okey, jadi tuan-tuan, harap isim kita boleh buat minggu depan. Jadi ini kita akan buat 2 lagi. Cuba tengok saya baca sedikit berdasarkan perkataan dalam Quran. Jadi tuan-tuan kan dapat juga. Ini kita dah baca. Inna Allah walladhi yusawwirukum. Ni yusawwirukum. Yang baca. Maksud dia kuat. Dia yusawwirukum. Ya, yusawwirukum membentuk kamu di dalam rahim sebagaimana yang dia kehendaki.
tidak adalah Tuhan melainkan Dia yang maha kagam lagi maha bijak. Jadi fi'il mudhari' di sini yusawirukum. Ru dia sawara. Soalan pertama sahih. Yusawiru ru dia sawara sahih. Soalan kedua dia mudhari', dia marfu'. So dia mu'rab sebab dia bukan madi, dia mudhari', dia mu'rab. Berbalik depan. Okey. Jadi soalan ketiga, bila dia mu'rab maka dia mudhari'. Okey. Yang keempat, dia muta'addi kerana dia ada hukum. Dia ada mangsa. Mangsa tu dia membentukkan kamu jadi mangsa. Okey. Lepas tu soalan 5, dia mazid. Asal dia sawara. Jadi sawara tu waw 2 kali. Betul? Okey. Yang keenam dia rubai. Yang ketujuh dia maklum. Yang ke-8 dia bab 3. Sawara yusawiru. Bab 3. Betul tak? Bab 3 sama tak dengan nazalah? Tengok, bila Allah Ta'ala memulakan dengan bab 3, dohor ayat tempat tu. Itu yang mudah. Itu yang mukjizat Allah. Dia akan mula dengan bab 3. Kalau dia bab 5 di bawah, maka cerita lain dalam ayat sama. Okey. Tak apa. Baca, tengok balik nanti ni, tengok balik dalam rakaman saya. Bila dia boleh post dalam YouTube. Besok malam. Besok lusa boleh nampak kan? Lusa boleh nampak kan? Yang satu ada saya dua je. Ada. Oh, yang satu tak ada rakaman. Tapi dia start dua terus. Start dua kan? Yang baru ni tu dia start. Tapi ada satu. Yang dua tengok. Ni yang 3. Okey. Kalau kita Ya. Boleh. Boleh ringgit. Ambil benda asal